Spoiler dah buka. Wah, dia banyak barang nak kena buka. Sebab dalam ni lampu ni semua nak kena buka habis. Kau tengok guys, ini adalah impact point kena batu. Aku tengah bawa kereta, BOOM! Bunyi dia, terkejut aku. Aku ingat apa, rupanya cermin aku meletup. Kan, sepanjang hidup aku, dah 30 lebih tahun aku hidup ni, tak pernah aku kena macam gini tau. First time kena, kau tahu. Aku tak marah. Tak marah. Kan, nak pecah, nak buat macam mana. Kan, selamat cermin ni aku ada order awal-awal. Direct Japan. Supplier sini semua tak ada jual cermin ni. Tak ada. Wilfire paling baru. Cermin pun bukan murah. Siap pasang 4,800. Siap pasang 4,800. Siap klip semua. Stopper. Kan. Letak gam sika je dah settle lah. Ini nak buka lampu semua. Pasang. Settle ni aku terus lanjut balik JB. Bagi. Okey, lampu tu satu set dia keluar. Tarik je. Dia semua ada klip-klip kecil ni. Sini dalam ni semua ada klip-klip kecil. Lampu dah buka. Dia memang kena bogel habis. Ini part yang biasa kaki-kaki dia patah. Dia memang nak kena buka habis ni. Kalau kau pakai kereta Japan, cermin belakang pecah mesti kena buka habis. Kalau tak, kaca sangkut kat dalam ni. Tengok, clear dia. Betul-betul clear dia. Tinggal papan plate je. Ni baru betul. Kan? Nampak? Ni cara betul buang gam.